Kiruna. Selamat pagi guys. Sekarang pukul 7. Kita nak pergi sarapan. Hari kedua kita kat sini. Hari last pagi ni kita sarapan. Lepas tu sekejap lagi kita akan ke satu lagi tempat perkampungan lain. Nama tempat tu Nalvi. Okay, sekarang kita nak pergi sarap dulu tempat semalam. Kita sambung lagi. Biasa dia akan 2 lapis. Untuk satu untuk ketuk-ketuk ais dulu. Kita jalan. Jalan jauh-jauh, kita dah sampai ke restoran Ganu boh. Dulu buka kat sini ni orang Ganu. Shout out tu orang Ganu. Okay, kita nak pergi sarapan. Okay lah, sarapan dulu lah. Nanti kita dah habis makan, nanti kita balik. Okay, kita dah settle makan. Kita dah settle sarapan. So kita nak ambil beg ke, kita nak pergi membuang dulu apa yang patut dulu kat bilik last sebelum kita check out. Ni tempat reception yang nanti kita nak pulang kunci kat sini. Okay, hari last. Belum tentu kita akan datang lagi ataupun tak tahulah kewujudan lagi kat sini. So Itulah dia Kiruna untuk hari ni. So sekejap lagi kita nak pergi ke Navik pula. Kita nak kena naik train ke sana. Jom kita pergi tengok matahari dulu sebab sana tengah cantik. Ya, dia lambat. Okay, nanti kita sambung balik. Dia memang tulis setengah jam. Kita mau Dah check out tadi, kita dah jalan dari sana menuju ke train station kat sana tu. So menolak dalam ais. Pagi pukul 9 matahari terbit kat sana. Kat sana saja, kat lain tak terang. Okay, lapor ketua, matahari dah terbit. 20 minit jalan, 20 minit. Steady. Luncur lah. Sampai ke stesen Kiruna. Tu stesen dia. So ni kereta api lama dia orang. Kereta api bawa arang rasanya. Sebab situ dia punya lombong. Tu tak kalau nampak lah. Jangan try zoom. Tu yang cahaya-cahaya tu. Yang cahaya titik sana tu. Lombong. Okay, bajak macam biasa tolak ais. Okay, kita nak ke sana dah. Tu tempat main ski atas tu. Cahaya atas tu. Okay, settle perjalanan kita. Kita akan tunggu naik train pula. Kita tengok balik macam mana, apa ada lagi kat sana. Kita berada di Kiruna punya train station. Dia satu way je. Nak nanti dia patah balik. Dah sana tak ada. Dia belah sini je. Okay. Ni ada train ke Abisko Navik. Pukul 9.37 ni train kita orang lagi. Kita tunggu sekarang baru pukul 9.20. Dah tak nampak sangat 2 jam. Okay, orang dah start tunggu. Nanti tunggu train dah datang. Nanti kita akan mengonten balik. Okay, let's go. Train Lombong sudah bergerak dan menuju ke sana. Tu atas tu, bukit tu. Itu diorang kata tempat pelombongan. So kat belah sana ada kincir angin. Dah menjana kuasa ke situ. Nampak kat atas tu. Sana tu mines. Tu atas tu. Dari tadi kita tunjuk tu. Okay,
Tengok ni memang mungkin ni dulu pusat ni lah, pelombongan. Dia pekerja-pekerja ni melombong ke. 9.37 sekarang baru 9.25. Kita tak tahu nak buat apa. Kita lepak je lah. Okay. Tunggu train kita dah sampai. Lepas tu kita nak ke Navik. Dia orang tengah buat rent. Let's go Navik. So ni lah dia train dia. Sana tu untuk barang-barang besar, kalau nak bawa husky ke anjing ni. C'est toujours les mêmes au fond et on sait jamais trop quoi faire. Di dalam ni dah panas. Dalam sini dia. Okay, ni seat kita balai sikit, tak ada tingkap bos. Okay, sampai situ saja dalam. Ini. Okay, tak ada apa. Let's go. Sekarang kita heading to Navik. Tengok sikit view kat luar, kat dalam putih. Suram. Tempat kita orang kat sana. Pindah jap, tak ada tingkap. Fail. Okay, sekarang kita dah berada di Norway. Ini Fjord untuk kat Norway ni. Lawa man, super lawa. Tapi tu lah, dari apa, dari kereta api ni nampak tak nampak kan, dari kamera ni ha. Sekarang ni baru pukul 12, tapi tu lah dia. Area sini memang matahari tak kena musim sejuk ni. Dia punya kitaran matahari dia lari. Ni view-nya, view sekitar railway station Norway. Ni sekarang kat Norway dah ni. Heading to Navik. Okay, sekarang kita dah masuk ke negara Norway. Nampaknya kat sini semua putih saja. Putih-putih melati. Buat lagu di situ lah. Semua putih guys. Tapi tak ada turun saja lah. Ni kira dah lepas lah. Harap hari ni cuaca cantik, kita boleh tengok bintang-bintang. Ni pelombongan arang batu rasanya. Sebab sini banyak gunung-gunung arang batu lah. Mine apa tak masalah tu tak mine mine tu lombong lah. Tak bisa bahasa Inggeris pak. Awalnya Abisko Abisko ni pasal Abisko. Tapi dia tak ada kampungan apa-apa sangat. Nanti korang tengok kat YouTube kan. Aku masukkan secara raw, tak ada edit. Sembang pun mengarut, kasi tengok je. Tengok semua Dengan hingus mendelay ke, jangan tegur, tengok lah. Okay, sekarang ni dia pit stop jap dekat Abisko. Dia akan stop dalam 10 ke 15 minit.
Hello. So ni yang tidur punya. Ni yang tidur punya katil dia. Tak nak jalan jauh, nanti pisang nanti. Agak lawa agak. Belakang tasik Mat. Belakang tu tasik. Tadi kita jalan sepanjang tasik tadi lah. Tapi side belah kanan kan, tak nampak. Tu dia punya stesen tu kecil tu. Gedabak kecil je. Tu kecil. Okay, tak ada apa, kita naik balik lah. Palawa. Menyambung. Terus ni kita tinggal belakang. Tahu ada laut ke? Ada laut ke dia tasik? Ada kalau ikut kamera tak tahu mana, tapi kalau tengok dengan mata memang subhanallah, subhanallah. Dalam gunung, dalam terusan. Gereja. Ini kubur yang depan ni, kubur. Tapi duduk dalam kubur ni tak penuh sangat dengan batu nisan lah. Next stop would be Norwich. You'll have a platform on your left hand side. Walaupun dia tak ada apa-apa, tapi sumpah lawa. Tu sana tu kalau kita boleh nampak banyak glacier air itu turun dari gunung. Dari gunung dia turun. Okay, kalau nak cerita lawa
luar memang lawa. Nanti kita sambung lagi lah guys. Kita dah sampai ke Navik punya station. Hujan hujan guys. So kita kena menapak sikit ke kita punya penginapan. Ni dia punya station dia. Nampak cool. Nampak cool sikit. Hujan guys. Kita nak kena jalan dalam okay. Kita start jalan. Akan berjalan menuju ke penginapan. So nak tolak beg. Jadi nanti kita buat video. Okay, sambung masuk. Sekarang kita dah sampai ke hotel daripada tadi. Kita turun dekat sana tu. Lepas tu dah tolak lagi semua sampai ke Navik Hotel Wibel. So sini hari ni cuaca baik juga. Masalahnya sekarang Hujan. So kita tak boleh nak check in lagi. So kita tinggalkan lagi kita dalam tu dengan beg semua. So kita dengan lenggang berjalan-jalan. Tadi dia suggest kita makan hotel restoran ni. Tak nak. So tak nak, kita nak jalan-jalan dulu. boleh makan fries. Jom. Kita tak pergi hotel je. Oh. Macam ni rupa. Ini restoran yang lain. Jom kita bawa. So dia jalan dia basah. Lepas tu dia saji tu dia dah jadi ni licin. Macam ni licin ni. Okay, kita tak nak khemah panjang. Sebab apa, nanti ada spot-spot yang menarik. Kita akan gas lagi. Let's go. Masuk ke mat ni tadi. Kita dah beli sikit barang. Budak-budak. Tapi kita belum check in lagi. Ni ada satu kedai lagi supermarket kita nak try masuk. National Food. Tengok dia ada jual apa. So dia tulis International Food. So dia akan ada barang-barang daripada Asia. Kita kena cari barang-barang made in Turkey lah. Ni barang-barang daripada China ada banyak. Korea ada, China. Kita tengok ada tak barang Malaysia sampai ke sini. Buldak Thailand. Ini segala kelengkapan lah. Segala kelengkapan rumah dia. So ni apa? Tepung. Dia kecil je. Tak ada apa yang menarik sangat. Biasa. Situ saja. Kita tak tahu tengok apa. Sebab dia tak ada benda yang menarik pun. Nanti kita sambung balik dengan konten. Okay, kita dah pergi masuk International Food tadi. Kita dah dapat barang ni. Boleh teka ke berapa harga dia? Jangan bagi tahu harga. Makan je. Harga dia keras juga. Kalau banyak ni memang kalau ikutkan memang tak kena lah dengan harga dia kan. Tapi sebab negara orang jadi nak tak nak okey, boleh. So sekarang kita nak pergi check in. Harap dah boleh lah. Sebab tadi dia kata lagi 40 minit. Ni dah lebih lah 40 minit. So ni hotel kita. Atas berbukit sikit. So kena pilih jalan yang betul supaya tidak licin. Sebab dia ada ke atas. Dia banyak kawasan, dia kan kawasan bukit sini. Jadi dia punya perumahan-perumahan dia ke atas. Ni hotel kita. Nombor bilik. So ni perjalanan nak ke bilik kita.
kita tu 103. Okay. Bilik yang cantik. Okay, boleh masuk lagi bilik yang cantik. Okay, ni bilik kita. Sekali view dia. Dia ada bagi meja. Dia ada bilik-bilik lain lagi. Okay. Macam biasa, kita orang Asia kat kasut. Jangan nak orang putih sangat. Okay, kita dah siap. Yang penting, don't disturb. Let's go. Kita sambung konten kita lagi. Selamat petang semua. Selamat petang. Sekarang baru pukul 4 petang. 4 petang malam. Kita nak ke mall belakang sana. Jalan kaki tengok apa ada. Sebab sini tak tahu lah malam ada apa. Kalau pagi siang mungkin nampak laut-laut tu kan. Kalau malam ni tak tahu apa nampak. So kita akan cuba berjalan. Kita akan berjalan-jalan. Tengok apa ada. Jalan kat sini agak tak cantik sikit sebab belecak. Mungkin 3 hari lepas salji, lepas tu 2 hari berturut ni hujan ni dah ais cair lah. Dah kena air kan. Pemanas. Tak ada apa-apa lagi nak tunjuk. So nanti kita sambung lagi. Tentu kita tu lah. Kita tengok esok siang pula. Sampai esok siang takut tak sempat. Sebab esok kita akan gerak lagi. Sehari je duduk sini sekejap je saja buat menyinggah. Nabi ada apa kan. Tengok ah. Lalang dah sampai kat area Kiruna tu dah hujung masuk ah. Kalau ikutkan betul, kalau pergi Tromso lagi sedap, lagi atas lagi. Tapi tak apa lah, kita pergi buat ada-ada je sampai Norway, sampai kan satu negara. So esok kita akan esok dah kita cerita. Esok kita mesti cerita. Okay, hari ni kita layan lo yang hari ni lo. Baik. Okay, kita dah keluar pada mall ni. Kita cari makan sikit kudak-kudak. Boleh Burger King. Walaupun okay, rasa dah jalan tak ada benda nak buat. Dah malam lah ni. Jalan sekitar-sekitar ni. Atas ni ada tempat ski resort. Nampak ada lampu-lampu tu. Tulisannya ski resort, tempat main ski. Kira malam tak tahu nak live dia macam mana. So jalan agak licin. Ini dia banyak pakai lampu warna oranye lah. Kalau perasan, adakah lampu oranye lebih panas, lebih jimat current? Tahu lah. Memang banyak pakai lampu warna oranye lah. Okay, hati kita sekarang ni on the way nak balik bilik balik. Tak ada benda untuk malam ni nak jalan. Esok pagi kita bangun awal, kita akan jalan-jalan sing dekat belah sana. Okay, tak ada apa-apa lah. Luncur. Sambil kita on the way nak ke hotel tu, kita ikut jalan lain sikit. Kita lalu ikut jalan atas.
Sebab dia jalan kawasan dia ke atas tau. Jadi sebenarnya malas nak ke atas, tapi alang-alang nak ke hotel ke kanan, kita naik ke atas, ke kanan tak sama, tapi kita nak ambil jalan yang atas. Orang Norway memang kuat jalan. Sebab sini banyak gunung-gunung. Diorang punya aktiviti pun hiking lah, apa lah. Semua yang berkait dengan bukit-bukit. Kenapa gak tengok pasal nak sini semua lampu warna oren ke sebab Christmas ke sebab dia minat warna oren. Ni cerita rumah-rumah diorang ni, rumah-rumah bawah kedai atas rumah. Terpaksa layan air boycott guys. Macam mana? Ada McD pun ada, tapi tolak McD, ambil Burger King. Nampak? Ni rumah diorang naik tangga lagi. Semua benda naik tangga. Okay, tu hotel kita. Kita dah sampai hotel kita. Malam ni kita rehat lah. Cukup rehat, baring, tenang-tenang. Esok pagi kita keluar awal. Sebab sekarang ni pukul 5. Kalau Malaysia pukul 9 lebih. So dia sebenarnya masa Malaysia lagi pukul 5, 6, 7. Dah ngantuk teruk lah rasa. So tak apa, kita cuba mengonten esok hari. Let's go. Okay, kita mengonten sekejap untuk malam ni. Sekarang pukul 6.55, baru pukul 7 guys. Tapi dah lewat lah ni, sebenarnya pukul 7. Kita mencari Aurora sebenarnya, ikut KPI Cun. Tapi sekarang ni kawasan dia tempat dia terang. Lepas tu satu lagi, kalau ikut indeks ni memang okey, tapi awan pula banyak. Jadi bila awan banyak pun tak ada juga. No, langit tak ada bintang. So kita tak dapat nak tengok sangat nak nampak. Dia kena tengok dua tu, KP tu, dia punya KP index tu dengan KP index dengan awan. Kalau KP index tinggi, awan banyak pun tak guna juga. So kalau awan tak ada, KP tak sampai pun tak ada juga. Macam tu lah. Aurora ni bukan aku nak tengok dapat, tak dapat. Tu lah dia. Ni kita jalan-jalan sikit, tengok apa ada sekitar ni. Jalan sampai bawah tu patah balik. Okay lah. Okay guys, saja pegang-pegang kamera. Oh, sini boleh lalu. Tulis tanah private. Aku tak nak masuk tanah private. Kita masuk. Kat sini gelap sikit. Masalah bila cahaya banyak, function. Bila cahaya banyak dia tak function. Dia macam ni kan. Dia bila nak gelap nampak apa-apa, tapi bila buka kamera dia ada. Macam tu lah. Kalau tempat terang, kalau nak cantik kena pergi tempat yang betul-betul gelap. Dia memang insyaAllah terang benderang lah dia punya Aurora tu. Okay, dah malas nak buat video, benda tak ada, gelap ke. Kita sambung esok pagi. Esok pagi kita try keluar awal sikit, tengok. Kan kita nak jalan kat tepi-tepi tasik tu, kena sana tu. Tapi dah malam, tak tahu jalan, nanti kan macam-macam lah tempat orang kan. Okay, let's go, nanti kita sambung balik.